Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Samari, nombor matrik 99989, ingin membentangkan tugasan akhir bagi kursus KMP 2073. Tajuk pilihan saya ialah bahagian hadis tingkatan 3 yang merangkumi 3 komponen utama iaitu konsep pentaksiran, penjajaran konstruktif dan pembinaan GSU. Okey, yang pertama adalah konsep pentaksiran. Pentaksiran ialah proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah atau pendekatan sama ada formatif ataupun sumatif, formal ataupun informal, dalaman atau luaran bagi mendapatkan eviden yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penilaian dengan suatu produk pendidikan. Pentaksiran dalam konteks pendidikan Islam pula merupakan satu proses sistematik dan berterusan yang bertujuan untuk menilai tahap penguasaan ilmu, kefahaman dan pengalaman murid terhadap kandungan yang dipelajari. Konsep pentaksiran ini juga menekankan pembangunan insan secara seimbang dan menyeluruh. Okey, seterusnya adalah penjajaran konstruktif. Okey. Topik hadis tingkatan 3 memberi tumpuan kepada pembacaan, pemahaman dan pengamalan kandungan hadis. Standard kandungan dan pembelajaran merangkumi membaca hadis dengan betul, menyatakan maksud dan pengajaran hadis dan merumuskan pengajaran dan mengaitkan dengan kehidupan seharian. Hasil pembelajaran ialah murid akan dapat menghayati dan mengamalkan kandungan hadis dalam kehidupan. Okey, strategi yang digunakan dalam topik hadis ini ataupun dalam PDP ini adalah talaki musyafahah, iaitu guru memperdengarkan bacaan hadis dan membetulkan bacaan murid. Yang kedua pula adalah perbincangan kumpulan, yang mana murid akan berbincang maksud dan pengajaran hadis secara kolaboratif. Yang ketiga pula adalah role play. Role play yang mana pelajar akan melakonkan pengamalan hadis seperti memberi salam, memberi sedekah dan bersyukur. Yang keempat pula adalah kuis interaktif, yang mana guru boleh menggunakan Kahoot ataupun Quizizz untuk semakan kefahaman pelajar. Okey. Kaedah pentaksiran yang digunakan pula adalah pemerhatian melalui aktiviti kelas, soalan lisan dan bertulis, ujian formatif serta rubrik persembahan untuk aktiviti lakonan atau projek kumpulan. Semua ini menunjukkan penjajaran konstruktif yang mantap antara hasil pembelajaran, aktiviti PDP dan kaedah pentaksiran. Yang ketiga adalah pembinaan GSU. GSU yang saya bina mengandungi beberapa komponen utama. Yang pertama adalah kandungan yang merangkumi subtopik seperti maksud hadis, pengajaran dan pengamalan. Yang kedua pula adalah aras taksonomi Bloom dari aras C1 sehinggalah aras C6. Yang ketiga pula adalah bentuk soalan yang terdiri daripada objektif dan subjektif. Yang keempat pula adalah bilangan item dan agihan markah yang seimbang mengikut tahap kesukaran dan keluasan tajuk. Semua komponen ini dirancang supaya selari dengan kehendak DSKP dan membolehkan pentaksiran yang holistik. Okey. GSU yang saya menggunakan kombinasi soalan objektif dan subjektif, yang mana soalan objektif meliputi soalan aneka pilihan iaitu MCQ bagi menguji penguasaan asas seperti definisi atau maksud hadis. Okay, manakala soalan subjektif pula digunakan untuk menilai keupayaan murid untuk menghuraikan pengajaran hadis dan mengaplikasikan dalam konteks kehidupan sebenar. Kepelbagaian bentuk ini penting bagi mengukur pelbagai domen kemahiran murid dari pengetahuan hingga penghayatan. Okey, seterusnya pula adalah taksonomi Bloom. GSU yang saya bina ini berdasarkan taksonomi Bloom yang telah diubah sesuai melibatkan 6 aras kognitif. Okey, aras yang pertama adalah C1 iaitu ingatan, yang mana murid mengenal pasti atau mengingat maksud hadis secara literal. Okey, yang seterusnya adalah C2 iaitu kefahaman, yang mana murid dapat menyatakan semula atau menghuraikan maksud hadis dalam ayat sendiri. Okey, seterusnya adalah C3 aplikasi, yang mana murid menunjukkan bagaimana pengajaran hadis boleh diamalkan dalam situasi kehidupan. Okey, yang keempat adalah C4 analisis. Murid dapat membezakan antara pengajaran hadis yang sahih
dengan tanggapan umum. Yang ke-50 adalah silima penilaian, iaitu murid dapat menilai kesan pengamalan hadis terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Yang terakhir pula adalah C6, iaitu ciptaan. Murid dapat membina esei atau menghasilkan persembahan ringkas berdasarkan pengajaran hadis. Dengan membina soalan merentasi 6 aras ini, murid akan dapat diuji secara menyeluruh dan bukan sekadar pada tahap pengetahuan sahaja. Okey, kepentingan GSU dalam pentaksiran pendidikan Islam. Sebagai seorang guru pendidikan Islam, pembinaan GSU ini penting kerana ianya menjamin keselarasan antara soalan ujian dengan DSKP, dan ia juga membantu guru mengagihkan tahap kesukaran dan aras soalan secara adil. Ia juga menjadi panduan untuk membina soalan yang mantap dan boleh dipercayai. Dengan adanya GSU, guru dapat menilai penguasaan murid secara sistematik, bukan sekadar berasaskan hafalan semata-mata. GSU juga mendorong guru untuk merancang pentaksiran yang menyeluruh yang mengambil kira aspek kognitif, afektif dan psikomotor dalam pendidikan Islam. Okey, kesimpulannya, pembinaan GSU bukan sekadar keperluan tetapi satu pendekatan strategik untuk memastikan proses pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran dalam pendidikan Islam berlaku secara holistik, terancang dan berpaksikan kepada DSKP.